Boleh kedak nak jual tanah orang wakaf. Kemudian ambil duit itu beli tanah tempat lain ganti tempat jual ini. Dia dalam mazhab Syafi'i tak harus nak jual benda wakaf. Mazhab Syafi'i. Walaupun utuh pun. Kalau utuh pun tak boleh jual. Itu mazhab Syafi'i. Lawan ibarat kita ni. Wala yuba'u mauqufun. Dan tidak boleh dijualkan, tidak boleh mana tidak harus dijualkan benda diwakaf. Wa in kharibah. Dan jika utuh benda diwakaf, misalnya bina ewa sama kayu, kan. Lepas tu kita nak jual. Masjid warna kayu ni misalnya. Lepas tu, masjid tu kayu orang wakaf. Utuh. Tak boleh jual. Bina orang wakaf dah. Orang wakaf tu dengan rupa wakaf dah tu. Kita pergi nak pindah-pindah, nak romok-romok ke apa, tak ada. Tak boleh dah. Asal baik ada. Walaupun kita sejik ada dulu, sejik sepik. Lepas tu dia nak peluah tu. Tidak katok bagi dah. Tu dah. Nak jalan lewat orang tak silap kau tu. Katok-katok bagi kan. Hubung tak tu tak apa hubung tak tu. Atau hubung tak tu tak oleh. Tapi adalah ulama kata kerana maslahat tu boleh lah. Mereka kita pergi mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi tu ya harus jual kalau untuk maslahat. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i. Wala yuba'u mauqufun wa in kharibah. Itu iktibar bina ya. Patanah. Dia bukan benda utuh tak. Tak ada utuh ke apa. Dalam keadaan tak ada utuh ke apa. Tak boleh nak jual tu hukum dalam mazhab Syafi'i. Mereka kita pergi taklid mazhab Remong. Tanah wakaf di satu tempat tu, lepas tu kita nak jual, kita nak pergi tempat lain, dia upah wakaf kat lah. Adalah upah-upah dari tempat tu sepik. Tempat tu sepik, nak buat bina tak boleh. Dia nak buat bina tak boleh. Kalau nak buat bina tak boleh, tempat tu, berhajat kena pergi. Tempat tanah ni, tanah orang wakaf. Berhajat kena pergi tempat yang luah kira, nak peluah tu, kawasan sejik misalnya. Dia tanah orang wakaf, buat sejik saya. Lepas tu tak nak buat pergi ke tepik. Nak buat tak boleh ni. Dalam keadaan tu, jual. Pergi mazhab demo. Jual untuk masalah pergi beli tempat lain. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kerana masalah benda wakaf ni milik tu heran. Kita nak buat mana-mana jual tak boleh. Nak romok, nak gapa Melaka, takut utuh, tertipu, tertarik, atau romok boleh. Misalnya buruk roh, bina tu. Lepas tu, kalau tak bunga utuh, tertarik. Bunga tu, tu. Supaya masalah Kaabah. Kaabah kan tahun, kau masa Nabi umur 35 bulan dan Nabi nak jadi Rasul Nabi. Yang berlaku bos Saban Yusa, air bukit tu turun pergi bantai Kaabah, cok. Ya Kaabah dulu yang luah dah. Ya siapa kepada ni Hijri Ismail, siapa kepada kakak makam Ibrahim ni. Ya mungkin tapak Nabi Ibrahim tu tempat Ibrahim duduk bina Kaabah kan. Sampai Kaabah saya kot ni lagi. Sampai tengah ulama kata waktu tawah itu masuk jelas tu. Ada ulama kata tak sah masuk jelas tu. Ada ulama kata sah tak apalah. Hilang. Kalau masuk jelas tu tak sah tak apa. Waktu tawah dah. Dia semua lekok-lekok pada makam Ibrahim ni. Terus pergi celah antara makam Ibrahim dengan Kaabah tu pergi. Waktu tawah tu pergi celah. Nak lakon hari lekok ni. Kita lekok ni lepas dah hilang dah. Apa? Kerana antara makam Ibrahim dengan Kaabah tu asal Kaabah dia tu. Tahun Nabi umur 35 bulan dan Nabi Nabi Rasul tu air bos sama bantai bedah. Bedah pak tu Nabi ki atas kalau kuih asal tu tak ada duit bongkah satu esok aja. Esok tak ada munyuk lagi kan. So saja dah masa tu dah. Batal lah. Nak kecil. Nak kecil duduk sorah pi nak kata. Ada wani kata. Kata tu kan takut-takut. Ada satu orang sanggup ya tak apa itu kita kata ni nak jadi kecil kerana masalah bukan kerana nak ngenak dah. Kata nak ngenak salah. Tu. Wah ya sanggup buat je tu. Satu kata. Boya buat dan malah tak terkelir. Nak kena, tak kena apa. Tu ada tak izin dah benar dah. Tak kena apa ada apa. Tu tubiknya kita beki apa kita kata apa untuk masalah. Tu tak apa untuk masalah. Sebab itulah sejiklah kita tahu. Asal tu baik arah. Tu dia apa buruk-buruk saja dia. Kalau kacau-kacau tahu pun tak ada itu. Lepas tu kita peluah tahap dia tu dah. Lepas tu bila pak kita kata dia dulu tu kita gibur dah sejak awak baru tu. Kata-kata tu yang cebuh. Hidup di tanah itu. Tu untuk masalah. Kita yang tahu kalau ikut saya lah. Orang dia mau buat dunia wakaf. Kita kata-kata masuk lepas pak kan dari pak antara tu dah. Celah-celah tu. Ini sebab kalau kita pergi mazhab demo adalah kalau kita pak jual untuk masalah hati tak apa mazhab demo. Mazhab kita Syafi'i tak boleh jual.